Sekali lagi saya ingin ucapkan tahniah ya kepada adik kita sebentar tadi yang mencuba soalan uji minda Islamik daripada kami ya. Antara soalan yang saya sebutkan tadi, sebutkan apakah dia harta pusaka yang Rasulullah tinggalkan kepada kita? Ya, jawapannya adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Itulah di antara harta pusaka yang Rasulullah tinggalkan, iaitu Al-Quran dan Sunnah, saudara ya. Terima kasih kepada adik kita yang menjawab sebentar saja tadi. Ya, sama-sama kita amalkan Al-Quran, sama-sama kita membaca dan mentadaburkan juga dan amalkan sunnah-sunnah baginda selagi kita mampu, saudara. Dan saya teringat kepada satu lagu ya daripada Tuna Hijaz, iaitu antara lagunya yang bertajuk Dia Kekasih Allah. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat.